Jom, jom main. Jom. Weh, Din mana? Kak Din nak main bola sama-sama. Din tak dapat datang. Dia demam. Mak dia bawa dia pergi klinik. Ha? Klinik tu apa? Ish kau ni. Klinik tu tempat orang pergi kalau sakit lah. Jumpa doktor dapat ubat macam hospital tapi lagi kecil. Ibu aku tak pernah bawa aku pergi klinik. Ha? Habis tu kalau kau sakit macam mana? Ibu cakap rehat je dekat rumah. Nanti sembuh sendiri. Nanti kau masuk sekolah kau tahu lah semua benda ni. Sekolah best gila. Ada ramai kawan. Cikgu ajar macam-macam. Dapat duit belanja, makan kat kantin. Sekolah tu ronok ke? Mestilah paling best masa waktu rehat. Makan ramai-ramai, main bola lepas habis kelas. Oh, bapak aku cakap malam ni ada pengumuman puasa. Maksudnya tak lama lagi kita nak raya. Tahun ni aku dapat baju raya warna biru. Ayah aku cakap nak beli kasut kari. Kau ada? Ibu aku cakap baju raya mahal. Aku balik dululah. Nanti kita main bola bila Din dah sihat. Kenapa ibu tak pernah bawa aku pergi klinik masa aku sakit? Masa raya pun ibu tak belikan aku baju baru. Kenapa aku tak sama macam kawan-kawan lain? Allahu Akbar, Allah. Salam. Baru nak balik. Awak memang kan? Kalau dah main tu, lupa nak balik rumah. Lapar tak? Pergi mandi dulu. Lepas tu makan, okey? Ibu, kenapa Mak tak boleh sekolah macam kawan-kawan lain? Hama teringin sangat nak sekolah macam kawan-kawan. Kawan-kawan cakap sekolah tu best. Kita ni susah nak. Tak macam orang lain. Nak sekolah tu, kena guna banyak duit. Tu pun kalau ada duit. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri Kalau esok dah nak puasa, maksudnya dah nak raya dah kan? Kawan lama dah dapat baju baru, dapat duit raya. Amat teringin sangat nak dapat baju baru. Dapat sekali pun tak apa. Kau tak kesian ke dengan anak kau tu? Ha? Kau tu dah lah kahwin dekat Siam. Tak ada bagi tahu dengan mak pula. Lepas tu takkan anak kau nak biarkan anak kau hidup macam tu? Sampai bila aku nak hidup macam ni? Hari-hari aku tengok dia. Aku tahu dia tak pernah bertanya. Tapi aku faham. Dia semakin besar, dia akan mula bertanya. Ibu, tengok ni. Pakcik dekat surau bagi, dia kata kalau kita isi borang ni, kita boleh dapat hantuan raya. Nanti kita boleh beli baju raya. Ke sayang, ibu tengok dulu borang ni. Ama boleh dapat baju baru kan macam kawan-kawan. Ibu janji, tahun ni Ama akan raya macam kawan-kawan yang lain.
Wakil Ketua Jabatan Pendaftaran Negara ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.